Dia begini, jangan putus asa. Bila kita berasa kurang, berasa susah, ekonomi kita bersedekah, pasti berjaya. Dia akan jadi murah rezeki. Jangan putus asa. Kerja buat kerja belaka. Jangan kerana nak kaya, untuk rezeki yang halal. Semua sudah ditulis, tapi kita mengikut sangkaan Allah. Dalam hadis kursi, Allah kata, ana inda zanni abdi bi. Kalau hamba-Ku sangka dia tak dapat kerja, sampai ke mati tak dapat kerja. Berilah sangka baik selalu dengan Allah, bahawa Allah akan murahkan rezeki kita, insya-Allah. Dan sebenarnya ketenangan itu yang paling penting. Walaupun kita belum dapat lagi kerja tetap, tapi hati kita kuat bergantung dengan Allah. Mutmainah itu kita dapat rasai. Ketenangan hati, walaupun kita tak kerja macam orang lain, tapi hubungan kita tidak putus mengharap kepada Allah. Dia yang menyejukkan hati kita. Barang mana orang pitih banyak, tapi tak senang duduk.